Salam sejahtera, kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk Equity dalam Pendidikan bagi kursus falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Pembentangan ini memfokuskan isu equity pendidikan dalam konteks sistem pendidikan Malaysia. Tajuk pembentangan kami adalah Equity dalam Pendidikan yang menekankan keadilan dan peluang pembelajaran kepada semua murid tanpa mengira latar belakang. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Siti Solehah, Aidil Aizat, Zafira dan saya sendiri, Seranina. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang equity dalam pendidikan. Equity pendidikan merupakan satu aspek penting dalam sistem pendidikan kerana setiap murid datang daripada latar belakang dan mempunyai keperluan yang berbeza. Dalam konteks pendidikan masa kini, isu equity semakin mendapat perhatian apabila wujudnya perbezaan peluang pembelajaran antara murid bandar dan luar bandar, murid daripada keluarga berpendapatan tinggi dan rendah, serta murid biasa dan murid berkeperluan khas. Oleh itu, equity pendidikan sangat penting bagi memastikan semua murid mendapat peluang yang adil untuk belajar dan berkembang mengikut kemampuan masing-masing. Seterusnya, kita melihat kepada latar belakang equity pendidikan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, jurang pendidikan semakin jelas, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Peralihan kepada pembelajaran dalam talian telah mendedahkan bahawa tidak semua murid mempunyai peranti yang sesuai dan capaian internet yang stabil, khususnya murid daripada golongan B40 dan kawasan luar bandar. Situasi ini menunjukkan bahawa walaupun semua murid mengikuti kelas, peluang pembelajaran yang diterima tidak sama. Selain itu, perbezaan dari segi kemudahan sekolah, kualiti guru dan sokongan keluarga turut mempengaruhi pencapaian murid. Sekolah di kawasan bandar biasanya mempunyai kemudahan yang lebih lengkap berbanding sekolah luar bandar. Keadaan ini menyebabkan pencapaian murid menjadi tidak seimbang dan memberi kesan jangka panjang terhadap masa depan mereka. Seterusnya, kita melihat kepada konsep equity pendidikan. Equity pendidikan tidak bermaksud memberi layanan yang sama kepada semua murid, tetapi memberi sokongan yang berbeza mengikut keperluan masing-masing. Ini bermakna equity berbeza dengan kesamarataan atau equality. Sebagai contoh, murid di kawasan pedalaman memerlukan kemudahan internet dan bahan pembelajaran tambahan, manakala murid berkeperluan khas pula memerlukan guru yang terlatih serta bahan bantu pembelajaran yang sesuai. Konsep equity juga mengambil kira perbezaan murid dari aspek sosial, ekonomi, lokasi, budaya, bahasa dan tahap penguasaan akademik. Dengan memahami perbezaan ini, guru dan pihak sekolah dapat merancang pengajaran yang lebih berkesan dan inklusif. Matlamat utama pendekatan ini adalah untuk memastikan tiada murid yang tercicir dalam pendidikan. Akhir sekali, kita melihat kepada definisi equity pendidikan. Menurut UNESCO pada tahun 2020, equity pendidikan merujuk kepada usaha menyediakan peluang dan akses pembelajaran yang adil kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang mereka. Selain itu, OECD pada tahun 2021 menyatakan bahawa equity pendidikan merangkumi dua elemen utama iaitu fairness dan inclusiveness. Fairness bermaksud faktor luar seperti status, ekonomi atau lokasi tidak sepatutnya menghalang murid daripada mencapai potensi mereka, manakala inclusiveness pula merujuk kepada akses pendidikan berkualiti untuk semua murid tanpa pengecualian. Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2021 mentakrifkan equity pendidikan sebagai usaha menyediakan peluang pembelajaran yang saksama melalui pengagihan sumber berdasarkan keperluan murid. Kesimpulannya, equity pendidikan bermaksud memberikan sokongan mengikut keperluan murid, bukan memberi sama rata kepada semua supaya setiap murid mempunyai peluang untuk berjaya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang isu-isu equity dalam pendidikan. Walaupun pelbagai dasar pendidikan telah dilaksanakan, masih terdapat beberapa isu yang menjejaskan peluang pembelajaran murid di Malaysia. Isu pertamanya ialah jurang digital yang menjadi sangat ketara semasa PDPR. Isu kedua ialah perbezaan kualiti guru dan sekolah antara bandar dan luar bandar. Sekolah luar bandar sering berdepan kekurangan guru option dan kemudahan asas, sekaligus memberi kesan kepada pencapaian murid dan peluang masa depan mereka. Selain itu, faktor sosioekonomi keluarga turut mempengaruhi kejayaan murid. Murid daripada keluarga berpendapatan rendah kurang mendapat sokongan akademik dan lebih berisiko tercicir
terutamanya semasa pembelajaran dalam talian. Seterusnya, murid berkeperluan khas juga berdepan dengan cabaran apabila sekolah kekurangan guru terlatih dan bahan pelajaran yang sesuai menyebabkan sokongan yang diterima tidak optimum. Akhir sekali, akses kepada pendidikan awal yang tidak seimbang antara bandar dan luar bandar menyebabkan setengah murid menghadapi masalah literasi dan numerasi pada peringkat awal persekolahan. Kesimpulannya, isu-isu ini menunjukkan bahawa usaha memperkukuh ekuiti pendidikan perlu diteruskan agar semua murid mendapat peluang pembelajaran yang adil dan berkualiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Soleha akan meneruskan pembentangan ini iaitu tentang cadangan penyelesaian awal ekuiti dalam pendidikan. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan 6 cadangan utama yang dapat meningkatkan keadilan dan kesaksamaan dalam sistem pendidikan kita. Cadangan pertama ialah penyediaan akses pendidikan yang saksama. Ini termasuk menambah baik kemudahan fizikal dan infrastruktur sekolah, terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Selain itu, murid daripada keluarga berpendapatan rendah perlu mendapat akses internet dan perhati digital. Kita juga boleh memperluas program pendidikan alternatif seperti kelas sokongan dan pembelajaran dalam talian. Akses yang seimbang dapat mengurangkan jurang peluang pembelajaran antara murid bandar dan luar bandar. Seterusnya ialah pengagihan sumber pendidikan secara adil. Ini bermakna guru berpengalaman dan option pengajaran perlu diagihkan mengikut keperluan sekolah, bukan lokasi sahaja. Peruntukan kewangan juga perlu berdasarkan keperluan murid atau needs-based funding. Bahan bantu mengajar tambahan juga disediakan kepada murid yang lemah. Ekuiti bukan bermakna memberi sama rata, tetapi memberi mengikut keperluan sebenar murid. Cadangan ketiga ialah intervensi awal kepada murid berkeperluan. Contohnya, program pemulihan akademik, bimbingan khas serta sokongan psikososial bagi murid daripada keluarga berpendapatan rendah. Pentaksiran diagnostik juga boleh digunakan untuk mengenal pasti masalah pembelajaran pada peringkat awal. Intervensi awal membantu murid mengejar rakan sebaya dan mengelakkan keciciran pendidikan. Kemudian cadangan yang keempat ialah pengukuhan kompetensi dan sensitiviti guru. Guru perlu mendapat latihan profesional berterusan berkaitan pedagogi inklusif dan kepelbagaian murid. Mereka juga perlu didedahkan kepada isu kemiskinan budaya, latar belakang murid, galakan refleksikan diri juga penting. Guru yang peka terhadap kepelbagaian murid ni dapat melaksanakan pengajaran yang lebih adil dan berkesan. Kemudian cadangan yang kelima ialah pelibatan ibu bapa dan komuniti. Kerjasama antara sekolah dan komuniti boleh menyokong pembelajaran murid. Program kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan perlu dijalankan dan sokongan daripada NGO serta sektor swasta juga amat membantu. Rasionalnya, ekuiti pendidikan ni memerlukan sokongan ekosistem, bukan hanya bergantung kepada sekolah sahaja. Last sekali, penambahbaikan dasar dan pemantauan berterusan. Dasar pendidikan sedia ada perlu dinilai secara berkala untuk menilai keberkesanannya. Data pendidikan juga boleh digunakan untuk mengenal pasti jurang pencapaian dan pemantauan program bantuan. Pendidikan perlu dilakukan kerana dasar yang berkesan perlu bersifat dinamik dan responsif terhadap realiti semasa. Jadi kesimpulannya, keenam
Keenam-enam cadangan ini diharap dapat membantu meningkatkan ekuiti dalam pendidikan dan memastikan setiap murid mendapat peluang pembelajaran yang adil. Kajian ini bertujuan untuk meneroka persepsi, pengalaman, cabaran dan strategi guru dalam memastikan pelaksanaan ekuiti pendidikan di sekolah rendah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana guru mengurus murid dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, budaya, tahap, kebolehan serta mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan pelaksanaan ekuiti pendidikan di bilik darjah. Seterusnya, kita tengok pula kepada objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti bagaimana guru memahami konsep ekuiti dalam pendidikan. Kedua, meneroka pengalaman guru dalam memastikan murid mendapat peluang pembelajaran yang saksama. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran yang dihadapi guru dalam usaha memastikan ekuiti pendidikan tercapai. Yang keempat, mengenal pasti strategi dan pendekatan yang digunakan guru untuk mengatasi ketidaksamaan dalam bilik darjah. Slide ini menunjukkan metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif untuk memahami pengalaman guru, strategi dan cabaran mereka dalam melaksanakan ekuiti pendidikan. Okey, populasi pula terdiri daripada guru sekolah rendah dari latar sosioekonomi dan budaya berbeza dengan 3 guru dipilih secara portfolio sampling untuk temubual mendalam. Okey, data dikumpul melalui temubual separa berstruktur, pemerhatian bilik darjah dan catatan lapangan. Analisis dibuat menggunakan analisis tematik untuk mengenal pasti tema utama seperti perspektif guru, strategi, cabaran dan sokongan sekolah dengan petikan langsung untuk kredibiliti. Okey. Dan dari segi etika pula, persetujuan bertulis diperoleh, kerahsiaan dijaga dan peserta boleh menarik diri bila-bila masa tanpa kesan yang negatif pada dapatan kajian. Okey. Dalam kajian ini ada 2 aspek utama. Yang pertama, perspektif guru tentang ekuiti pendidikan. Guru membezakan antara ekuiti dan kesamarataan. Ekuiti bermakna memberikan peluang pembelajaran mengikut keperluan dan kemampuan murid. Bukannya semua murid menerima perkara yang sama. Mereka menyesuaikan pengajaran dan menyediakan sokongan tambahan untuk murid yang memerlukan. Okey, yang kedua, pengalaman guru dalam bilik darjah. Okey, guru menghadapi cabaran mengurus murid dari latar belakang akademik, sosioekonomi dan budaya berbeza. Jadi, guru menggunakan strategi seperti mengelompokkan murid, latihan individu dan aktiviti interaktif. Fokus utama ialah memastikan interaktif, aktif dan pemantauan terusan supaya murid tiada yang ketinggalan. Masuk kepada dapatan kajian seterusnya iaitu cabaran pelaksanaan ekuiti. Okey, guru menghadapi beberapa cabaran dalam melaksanakan ekuiti pendidikan. Pertama, bilangan murid yang ramai menunjukkan perhatian individu. Okey, dan kedua, kekurangan masa dan sumber menghadkan variasi pengajaran yang boleh diberikan, dan akhir sekali sokongan ibu bapa dan komuniti tidak seragam yang turut menjejaskan prestasi dan peluang murid untuk berjaya. Jadi, cabaran-cabaran ini menuntut guru untuk kreatif dan fleksibel dalam pendekatan mereka. Okey, seterusnya kita masuk strategi dan implikasi ekuiti. Okey, guru menggunakan beberapa strategi untuk mengatasi ketidaksamaan, termasuk pengajaran berbeza, different instruction, bimbingan individu, aktiviti interaktif berkelompok murid dan pengulangan pengajaran. Mereka turut mendapat sokongan daripada sekolah dan komuniti seperti latihan guru dan program tambahan. Okey, hasil kajian menunjukkan isu akses pendidikan masih wujud, terutama perbezaan antara bandar dan luar bandar. Kefahaman guru tentang ekuiti semakin berkembang, tetapi latihan berterusan diperlukan. Implikasi utama adalah penting sokongan dasar, latihan profesional dan kerjasama komuniti bagi memastikan peluang pendidikan yang adil, inklusif dan seimbang.
Bahagian ini membincangkan dapatan kajian dengan kajian terdahulu dengan fokus kepada jurang akses pendidikan, pelaksanaan dasar inklusif serta peranan guru komuniti dan kerajaan dalam pelaksanaan ekuiti pendidikan di sekolah. Dapatan kajian menunjukkan jurang digital masih ketara, terutamanya dalam kalangan murid B40 dan luar bandar. Kekurangan peranti dan internet menjejaskan PDP selari dengan kajian Aziz dan Rashid serta Rahman. Terdapat perbezaan kemudahan, teknologi dan guru option antara sekolah bandar dan luar bandar. Keadaan ini memberi kesan jangka panjang terhadap pencapaian murid. Malaysia mempunyai dasar inklusif seperti PPPM dan Pelan Induk Pendidikan Digital. Namun keberkesanan dasar ini bergantung kepada pelaksanaan yang konsisten dan agihan sumber yang bersasar. Masih wujud kekeliruan antara kesamarataan dan keadilan. Kefahaman yang tidak tepat boleh menyebabkan pelaksanaan pendidikan menjadi tidak adil. Jadi untuk peranan guru ialah ejen utama ekuiti pendidikan. Amalan pengajaran berbeza dan bimbingan tambahan kepada pelajar lemah amat penting untuk memastikan keadilan pembelajaran. Sokongan ibu bapa dan komuniti meningkatkan motivasi murid, manakala kerajaan perlu memastikan agihan sumber, penempatan guru dan infrastruktur digital yang adil. Kesimpulannya, ekuiti pendidikan masih berdepan cabaran dari segi akses dan pelaksanaan. Ekuiti bukan memberi peluang yang sama, tetapi sokongan mengikut keperluan agar tiada murid tercicir.